wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Fauzi daripada SK Felda Inas. Nama kumpulan saya adalah Inas Champion. Ini adalah cabaran 9. Selepas Arduino Uno bermula, jika infrared sensor mengesan objek, LED hijau akan menyala, manakala LED kuning dan merah akan mati dan buzzer juga akan mati. Jika sound sensor tidak mengesan bunyi, sound detector 2 akan berfungsi. Jika sound sensor mengesan bunyi, sound detector 1 akan berbunyi. Dan inilah isi di dalam sound detector 1. Nipis LED 1 hingga 8 akan menyala dengan warna biru. Untuk sound detector 2 pula, nipis LED 1 hingga 8 akan mati. Jika infrared sensor tidak mengesan objek, LED hijau dan kuning akan mati, manakala LED merah akan menyala dan buzzer tone akan berbunyi dengan nada 100. Tunggu selama 1 saat, LED hijau dan merah akan mati dan LED kuning akan menyala. Buzzer tone akan berbunyi dengan nada 500. Tunggu selama 1 saat, buzzer akan mati. Dan inilah hasilnya.